3 motor untuk beginner girl rider. Pertama, BMW G310R. Motor ini motor naked yang compact, tak terlalu berat, senang girl rider nak naik. Yang penting BMW. Kedua, QJ Motor SRK 250RR. Siapa yang minat sporty sikit, ganas sikit, boleh ambil motor ni. Senang nak manage, berat sikit tapi still okey lah, 250. Ketiga, Kawasaki ER6F. Siapa je tak kenal motor ni. Enjin dia yang lasak, senang nak jaga, nak jalan jauh pun sedap dan selesa. Korang kat luar sana yang nak start main big bike, ni sangat-sangat sesuai untuk beginner. Korang nak tengok motor apa lagi? Komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video macam ni, jangan lupa follow, like, komen dan share. Dan kalau korang nak cari motor, korang tahu dekat mana?